Minggu exam dekat sekolah. Pagi-pagi dah kalut ambil kertas exam budak sebelum pergi pimpinan. Jumpa dulu dengan cikgu-cikgu lain dekat dataran. 7.40 pagi baru kita masuk kelas. Hari ni kena jaga tahun 1 sampai balik. Tahun berapa? Memang kering lah teka. Don't copy from your friend. Right and left. Teacher call police. Jaga tahun 1 setiap masa diorang tanya-tanya Kalalah tanya soal ataupun titik nota. Awak ada 1 hour lagi. Naufal, tadi awak takut pergi tanda sebab apa? Nanti kena bunuh orang. Siapa nak bunuh awak? Memang haus jaga kelas tahun 1 ni. Ada gap 1 jam, kita pergi kantin, kita makan kejap. Memang kebulu bercakap non-stop. Kita balik bilik guru dulu, rehat 30 minit sebelum sambung kelas. Jaga tahun 1 ni memang penat macam jaga baby 40 orang. Start exam, okay? Minum dulu teh ais untuk bagi tenaga. Apa nak cakap, hari ni ramai betul puji baju Nana Tengok belakang. Pusing-pusing Nana diorang tengok baju. Katakan kerja sekolah sekejap. Tepat pukul 2 kita ready-ready nak masuk meeting. Tengoklah, pandang kiri, kanan, depan, belakang semua sibuk tak ada kertas. Sampai bawa balik rumah berbanda-banda kertas. Meeting hari ni sampai pukul 4.20. Tepat pukul 4.30 laju-laju kita balik. Wah, lapar. Belum nak makan, mari sama makan. Saya bawa durian weh. Ada musang king, ada black thorn dengan udang merah. Atau tunggu Nana. Sambal wan memang sedap gila. Atuk nampak tua. Dah 80 dah. Cengkung betul. Nice or not my baju today? Very good. Very. Macam model. Atuk suka tau nak pakai baju fit. Yang ni dia ada tali. Mana you buat? Yang ni dekat Kuro Factory. Tu nama kedai dia. Nak pakai tali boleh, tak nak pakai tali pun boleh. Dua-dua cantik. Memang love. Bye.